Kalau orang kurang-kurang kat situ, naik ni kau tahu. Ya, pokok kayu ara. Tak. Dia duduk atas tiang api. Kalau budak-budak ni selalu diusik. Anak aku mengaji kat pokok buluh tu. Dia duduk atas tiang api. Dia tepuk tangan. Wari lentang pukang. Kau tahu. Kat pokok buluh tu pun ada. Ni, kau jangan tak tahu. Rumah ni lah, rumah arwah Lan. Kat pokok buluh tu atas tiang api dia duduk. Budak naik mengaji bercerita 7-8 orang lari. Ucap losi balik rumah selipar tertinggal tengah jalan. Aku pergi kutip selipar budak-budak. Tempat aku tu atas tiang api ada pontianak. Bukan aku cakap bohong. Tak, awak ni. Itulah bila aku cakap dengan kau tak percaya. Kau tanya orang tu. Itulah. Awak baru kawan tegur sikit dah masuk angin perut. Berapa banyak orang jumpa. Ya sungguh. Kat mana? Di mana? Dekat nak corner nak masuk tu kat dalam. Kat rumah Mi. Rumah Mi kat sini kat tiang api yang nombor 2 tu ada pontianak duduk. Selalu dia duduk. Bukan cakap bohong. Selalu orang jumpa. Rumah ni lain. Rumah Bapak Zairudin. Kau lalu dia duduk gila. Kau tak tahu kau tanya orang. Lagi. Itulah dekat rumah Pak Jari. Memang ya tak? Tak. Rumah Alam. Tapi rumah Pak Jari tu kadang jangan ada orang. Dia banyak pergi rumah anak dia. Kau dengar ni aku cerita. Aku tak cakap bohong lah. Ni kalau aku cerita dengan kau naik Bulu Roma. Kau tahu apa ni Man Benteng kau tahu? Dekat rumah sebelah rumah dekat belakang rumah Mi. Sebelah rumah Juari ni. Anak dia mak dia ni meninggal. Kau tahu tak? Sebelah ni rumah kosong. Rumah berapa puluh tahun tak tahu orang tak duduk. Rumah yang tak ada atap. Dulu rumah tu Bajai duduk situ. Kau tahu? Oh, Kampung Bagan sana? Situlah tempat aku duduk ni. Belakang rumah Mi Pak Awang. Oh, situ. Belakang rumah Mi ni. Rumah Pak Awang lah. Rumah belakang rumah Pak Awang. Oh, kawasan Belakang. tu. Kau tahu tak? Aku ni pergilah hai kat situ. Kau tahu? Dia ni malam. Kau tahu? Nunggu jenazah lah ni. Malam. Duduk dekat luar macam ni. Kat rumah dia tu ada dapur. Kat dapur aku baru pergi. Bah. Tercokoh dia duduk bah dekat muka pintu bah. Alah. Anak arwah ni bercakap. Hai, kataku. Anak arwah Man Bentan ni. Anak arwah Man Bentan. Anak Man Bentan ni bercakap. Dia ada kat sini besar. Bukan kau cakap bohong dengan kau. Dia kata, bah, tercokoh. Kalau dia tak bohong, dia tak akan bohong punya ni. Bah, aku rasa lagi sini kengkar tu aja. Rumah dia dengan pintu rumah yang kosong ni. Dia tercokoh, duduk tegak, bah. Kata dia. Rambut dia jejak ke bawah, bah. Hai. Dia ni tolak motosikal kata tolak. Tak nak start bang. Kenapa dia tak nak start? Dia tak terstart motor kata. Ya, ketok jangan buat pasal bang. Tak terstart motor kata kalau kau ni. Ya bang, kawan pun ni senyi dengar. Dia tengah duduk kerusi macam ni lah. Kerusi tu ada 3. Bekas aku duduk. Aku duduk sekejap nak nunggu. Lepas tu aku balik. Lepas tu aku datang lagi. Oh, nak tengok ke ni lah. Mak dia meninggal. Oh, mak dia meninggal. Dia jalan belakang tu kan. Jalan belakang. Satu laluan je. Maksudnya dia jalan satu laluan je. Aku Kalau tak betul-betul cakap dia bohong. kena tolong Ini aku nak cakap bohong apa dia kalau dia dengar live ni, dia dengar dia yang bercerita tegak-tegak ni. Kita semua tengah duduk. Labah kata dia bah. Oh, faham, tahu. Sebelah rumah dia tu pokok kayu ara. Bapak pokok kayu ara. Rimbun. Bukan aku cakap bohong kau, merimbun pokok kayu ara tu kata. Dia kata dia bukan duduk atas pokok kayu ara, dia duduk dekat pintu. Rumah tu ada pintu tapi tak ada pintu lah. Yalah, rumah tinggal lah. Rumah tinggal, pintu tak ada. Dia duduk situ tercegat. Rambut gedak ke bawah. Jadi malam tu orang lalu kat situ, dia duduk ketawa atas tiang api. Dia duduk gelak ke orang ke tahu. Bah, yang ini dah takut nak balik ke rumah. Bukan kau cakap bohong kawasan tu. Ya, betul-betul. Ya, hari tu kita orang masuk kat situ, memang curang tempat dia. Lepas tu dia punya pokok dia macam dah tak ada orang lalu tempat dia. Yalah. Pokok dia menutup jalan.
Kalau orang kurang-kurang kat situ, naik ni kau tahu. Ya, apa kok kayu ara? Tak. Dia duduk atas tiang api. Kalau budak-budak ni selalu diusik. Anak aku mengaji kat pokok buluh tu. Dia duduk atas tiang api. Dia tepuk tangan. Allah. Lari lentang pukang. Kau tahu. Kat pokok buluh tu pun ada. Ni, kau jangan tak tahu. Rumah ni lah, rumah arwah Lan. Kat pokok buluh tu atas tiang api dia duduk. Budak naik mengaji bercerita 7-8 orang lari. Ucap losi balik rumah selipar tertinggal tengah jalan. Aku pergi kutip selipar budak-budak. Oh, awak berani juga, Mai. Dia duduk ketawa. Lepas tu aku cari dia. Ke mana menatang ni duduk, kata aku. Aku menatang tu aku tak takut. Bukan aku cakap bohong. Yalah. Bukan dia cekik orang. Tak ada sejarah cekik orang. Tak ada. Dia paling tinggi dia mengacau engkau je. Benda tu. Macam dia kalau jumpa awak dia kata kawan-kawan. Tak ada. Dia tak kacau orang. Dia cuma mengusik aja. Dia nakut-nakut je. Nakutkan orang. Dia ni bukannya apa, roh orang aja yang pergi tu. Macam kata orang sesat lah. Dia roh ke setan tu, bang? Roh. Setan tak, bang? Bang sejin Tak. juga tau. Aku kalau cerita kau takut lah. Aku jenis hantu ni belum aku takut. Aku kalau kumpul dengan kau besok aku mati lah. Besok aku mati. Kalau kau aku rasa kau lari lah lentang pukang. Perut dia macam ni dah nak beranak. Aku jumpa Pontianak ni. Dia berjalan, kau tahu jalan macam mana? Dia jalan macam ni. Macam mana, bang? Dia jalan. Dia berjalan macam ni. Kalau aku bohong besok aku mati. Kalau aku menipu kau malam ni. Itu ke jalan ngegek spek itu. Dia berjalan macam ni. Perut ni kau tahu macam orang nak bunting. Macam orang nak beranak. Beranak lah. Itu ketam ni dalam itu. Apa? Ketam ni dalam Ketam. itu. Kau tahu dia jalan dia menuju ke aku tegak. Ni demi Allah aku tak bohong dengan kau. Kalau aku bohong kau aku mati besok duduk atas. Kau tahu? Tak duduk dalam. Duduk. Ini aku cakap yang terang. Kau tahu aku. Dia datang ni menuju ke aku. La ilaha illallah. Kau tahu dia menuju ke aku. Lepas tu awak buat macam mana? Dekat macam sini lagi sini ke kau. Oh kimak kata aku kau ni kata aku tak kenal orang kata aku kau tahu. Aku baru nak toleh lah aku nak pergi rembat depan ada binatang kayu ke apa kau tahu. Nak rembat. Aku toleh dah tak ada. Dah tak ada. Dah tegak. Kau tahu tak? Dia pakai baju bukan baju orang mati. Dia pakai baju biasa ni lah. Baju labuh ni kau tahu. Tapi perut boncet. Dia berjalan bukan berjalan macam ni. Dia berjalan macam ni. Macam ni lah dia berjalan. Kalau orang lemah semangat. Ya, kalau lemah semangat jangan buat pasal. Jangan buat pasal. Hantu ni. Bukan aku cakap bohong. Aku dah 2-3 kali jumpa. Tapi aku belum pernah lari lah kalau hantu ni. Kau tanya orang. Pukul 3 pagi aku bawa motor lalu kat situ. Dekat tempat asli tu. Tapi belum pernah musik lah. Belum pernah musik. Kalau hantu ni tak payah takut lah. Dia tak ada sejarah sikit orang pun. Dia musik. Dia tengok engkau lemah semangat ke tak lemah semangat. Yalah. Kalau engkau lemah semangat engkau habis. Jadi bah dia punya pengajaran dia kepada manusia. Jangan takut lah. Lalu aja. Itu aja, jangan lalu takut lah. je. Aku kat Endau. Malam pukul 11 malam kau tahu. Gali kubur. Lagi pula orang sebelah tersangkut sebelah. Kau tahu. Kau bayang 2 orang pakai lampu pam. Tercangkur orang sebelah. Cangkuk orang sebelah. Pakai lampu pam. Yalah, pakai lampu pam. Bukan lampu letrek macam ni. Lampu pam tersarut kayu gantung. Kena aku pula tu dah pakai pinggang gini menggali kau tahu. Yang seorang duduk atas. Seorang duduk atas. Di mana boleh turun 2 orang dalam tu. Aku menggali. Kalau pu kata dia mak kau tampal macam nak gerak. Aku kau tahu. Habis luka ke apa bang? Kenalah pada badan dia. Oh, tapi masih utuh lagi dia punya jenazah. Baru. Oh, baru. Dia sana tanam macam ni. Kau tahu dia gali liang macam ni. Dia slot macam ni. Faham? Taruh papannya gini. Oh, dia Kau jenis. faham tak? Jenis Faham, macam faham. ni. Dia jenis panggil apa tu nama? Dia bukan pakai keran, dia long. Ni cerita dulu. Kau dengar dia macam tu. Lepas tu dia buat macam tu. Kita ni bodoh. Cim gali ni bodoh.
Pergi menggali pula ambil sejengkal, 2 jengkal daripada kat situ. Rapat lah. Rapat. Lebih kurang macam itu. Sekaki. Bila engkau keruk, memang dia selok gini lah. Engkau bayang. Ni. Betul? Ya, Dia kena, selok gini, kena. masuk orang dalam. Lepas tu ambil papan, tutup tepi. Memang kau kalau salah ambil, memang terkena lah jawabnya. Wah, menampak aku enggak tahu. Ambil tanah tampan, dah takkan aku nak lompat ke atas. Seorang gali, seorang duduk atas, seorang bawah. Kena aku, turn aku pula tu. Ambil tanah, tanah kata aku ambil lah. Ambil tanah pakai pangkil. Rapuk, tampan. Kata. Lepas tu naik ke atas, kita tunggu orang datang lah kata aku. Nak perata ni tunggu orang datang. Dia pukul 11 malam. Aku biasa gali 2 orang 11 malam. Engkau tahu tak, bukan macam sini. Alamak, satu cahaya api tak ada. Yelah, kalau dah pakai Dalam lampu pam, hutan, pokok kelapa sawit. Tak ada rumah seekor manusia, tak ada. 2 orang gali. Kau bayar. Pakai lampu pam pula tu. Lampu pam pula kena angin. Kejap kau menyala merah gitu. Kejap kau elok, pung, putih. Kejap kau menyala merah. Kata aku ni mampu, lampu pam ni mampu aku. Bawah. Pakai lampu pam gali. Tak boleh gali 2 orang pakai tangkup pendek ni. Seorang dah gali-gali angkat pongkir. Orang ni nak ulur kat atas. Orang nak buang. Tanah bukan tanah pasir, tanah liat, tanah merah. Pakai cangkul macam 3 tu. Kata, hai bukan hidup. jom, bah, kita. Orang dah gemas ya. Balik kita. Balik. Jadi last kali penutup dia, kalau jumpa hantu, macam mana? Wah, bodoh aja. Jangan takut lah, abang Tak ada benda, dia tak mengusik orang. Jalan ni pun banyak orang jumpa, tapi dia tak usik orang pun. Dia tak usik orang. Bukan lalu je, dia tak akan usik tak. Tak usik lah ya. Mana ada sejarah. Dia cuma mengusik kita, dia nak uji kita ni berani tak berani. Yalah. Padahal tak ada benda pun, benda tu. Tak ada benda.